Hari ini kita bersama dengan orang Seremban. Apa khabar orang Seremban? Alhamdulillah. Jadi korang jangan lupa saksikan Mama Memasak edisi Ramadan dekat YouTube channel Imran, okey? Jangan lupa tengok! Love! Kenapa tak cukup garam ke? Saya masak cukup saja. No additional. Apa khabar Seremban? Memasak, 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 memasak. Baju ya Allah, lembu baju aku ya. Memasak, 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 memasak. Imran Bar. Ini kurma Amira ni. Okey, aku nak ni satu. Dengan kurma Al-Mahira. Dua-dua aku nak. Jom. Cili satu genggam. Okey, cukup. Korang boleh bayar semua ni dengan MyDenPay. Kita masih menunggu lagi makcik ni, tak sampai lagi. Jap, kita call dia jap. Hello cik. Lama lagi cik. Cik janganlah sidai kita. Kita orang ramai ni kat sini ni. Orang-orang Seremban semua dah tunggu cik ni. Orang-orang Seremban say hi, say hi. Hai. Tak dengar. Cik sampai sikit cepat sikit. Jangan lambat-lambat lah. Okey? Jadi sementara nak tunggu makcik sampai, kita nak buat satu juadah berbuka puasa. Ada siapa-siapa tak orang Seremban yang nak volunteer tolong Imran? Senang je. Jom, bawa satu family. Doreh lah. Eden tunggu ni. Kita ada satu makcik yang volunteer. Gini. Akak lah kan. Adik lah. Okey, hari ni kita nak buat air kurma. Siapa nama akak? Suhaili. Suhaili. Okey, hari ni kita nak buat air kurma. Okey, kerja akak senang je kak. Hiris je bawang ni. Bawang. Limau nipis ni. Boleh kan? Okey, akan diiris. Sementara tu Imran akan masukkan kurma daripada MyRasa, Al-Mahira dan juga Amira. Yes, madu by Amira. First kita masukkan 2 biji kurma dari pelbagai kotak ni kat depan ni. Boleh tolong tak buang biji dia? Boleh. Kurma MyRasa tak ada biji. Lah. Terus tak ada biji kak, akak buang yang ni je. Kita masukkan kurma kita kak. Okey, lepas tu kita masukkan madu. Okey. Kat rumah ada madu? Ada. Madu lain? Tak ada. Tak ada, alhamdulillah. Jangan macam tu. Okey, kita masukkan dalam 2 sudu madu. Lepas tu kita blend dia. Lepas tu kita masukkan sedikit air. Masukkan sedikit je nak bagi dia boleh blend. Kalau tak ada sangkut-sangkut. Okay, lepas tu kita blend dia sampai dia hancur. Nampak tak? Dia orang Seremban memang sporting-sporting. Salah satunya akak ni nak ramai lagi kat belakang tu. Okey, lepas tu kita hias kita punya cawan macam ni. Okey, lepas tu kita masukkan ais kak. Kita masukkan ais. Nak nampak dia presentable lah. Yes. Gitu. Lepas tu kita tuangkan dia. Begini. Enak lazat berkuah. Begitu. Mana kuahnya? Kuahnya kurang. Air dia sikit. Tak apalah. Untuk tak boleh makan banyak manis. Tak boleh manis sangat. Kurma dah manis. Imran pula manis. Kan? Tak apa, kita tunggu ais dia cair. Dah siap Eden? Kau. Dah siap yo. Dah siap yo. Gitu. Sementara kita tunggu makcik tu on the way. Kita tunggu je lah, kan? Finally,
Makcik kita dah sampai. Makcik, jumpa masa makcik. Selamat datang ke Memasak bersama Imran. Makcik tahu tak, tadi ramai orang-orang Somben tunggu makcik ni. Dia nak tengok lambat. Tak apalah makcik. Asalkan makcik dah ada kat sini. Kita nak bagi challenge kan makcik. Kita bukan masak biasa-biasa makcik. Kita nak bagi cabaran sikit. Makcik, ini bahan-bahan dia. Kita ada udang. Kita ada bawang putih, bawang merah, cili, santan, sup bunjut. Kita nak masak apa ni cik? Masak udang cili. Dia nak masak udang cili dengan bahan-bahan ni. Betul ni boleh buat ni? Betul. Betul. Jom kita start. InsyaAllah. Tabarakallah. Jom kita start Ramadan. Best, kita nak start dengan apa dulu cik? Tahu minyak? Minyak kita pakai minyak sunflower cik. Daripada Indra Valley. Jadi masakan kita ni sihat. Gitu. Cik, sebelum masak ni kita kena pakai apron. Kalau tak merecik. Dah lawa-lawa gini kan, merecik kan. Okey, first thing first cik, kita nak kena masukkan apa dulu? Nak masak udang cili api ni. Cilinya tak tumbuk lagi kan? Oh, cili kena tumbuk? Kena tumbuk pecah-pecah. Okey, kita tumbuk kat sini Menu ni makcik selalu masak ke di bulan Ramadan untuk juadah berbuka? Cik selalu masak ketam. Ketam? Ketam buat ni. Ketam cili api? Ketam pun boleh. Ketam. Tapi ketam tu digoreng dulu. Digoreng dulu dengan kunyit semua tu lah? Dengan digoreng. Orang tua campak-campak jadi lauk. Orang muda campak-campak keracunan makanan. Tak adalah. Tak adalah. Yang penting selawat cik Alhamdulillah. Okay, kita masukkan bawang putih kisar dengan halia kisar. Masukkan bahan sup bunjut ni. Masukkan bahan-bahan dalam sup bunjut tu. Ni nak hancur ke nak kasar-kasar? Hancurkanlah sikit. Hancur. Cik asal mana cik? Asal Johor. Asal Johor belah mana? Tapi dekat Batu Pahat. Batu Pahat dekat dengan Tangkak. Saya ada kampung dekat Batu Pahat, dekat Parit Sulung. Lepas tu pindah mana sekarang? Pindah Kelang, duduk Kelang. Jauh betul pindahnya. Ni dari Kelang lah ni datang sini? Dari Kelang. Patutlah lambat je. Fahamlah kan. Selalu berbuka puasa Acik selalu masak apa? Selain ni? Ini nombor 1. Ni nombor 1 Acik. Okey, nombor 2? Lepas tu siakap. Sedapnya siakap. Masak cili juga. Masak cili juga macam ni juga? Lebih kurang lah. Okey. Kalau Acik selalu blender. Tapi yelah kat sini kan. Okey. Tapi nak tumbuk macam ni pun okey juga. Boleh juga Ni kita tumis sampai dia pecah. Garam semua ada. Garam kita ada kat sini. Garam kita pakai My Rasa punya garam. Berapa sudu Cik? Garam kasar boleh kan? Tak boleh nak rasa kan. Agak-agak je lah ya. Agak-agak. Orang Melayu memasak agak-agak. Agak-agak jadi lah Boleh masuk ya. Masukkan udang kita. Nak semuakan ke? Bolehlah semuakan. Lepas tu kita masukkan kita punya santan. Santan usually makcik pakai yang mana? Macam pakai santan perah ke, santan instant ke, macam-macam boleh lah. Kadang-kadang pakai santan perah. Kadang-kadang pakai santan kotak. Jadi kita kacau dia sampai dia masak. Dah nak siap dah ni? Dah nak siap dah. Simple je menu dia. Kalau korang tak tahu masak juga, aku tak tahu nak cakap apa. Jangan bagi alasan ya. Kalau ketam, Acik masak, bagi dia sampai kering betul. Oh, ni memang biar sampai kering? Ini taklah juga tu. Okey, dia berkuah ke? Bagi dia berkuah sikit lah kan. Okey. Tapi kalau resepi Acik nak kering, okey juga. Kan? Kering kan. Nah, kita biarkan dia kering sikit lah. Sedapnya bau. Di bulan Ramadan ni, memang mencabar keimanan. Orang Somben? Keluar le. Aku tak tahulah aku cakap bahasa Seremban ke apa. Campur Melaka sikit, campur Perak sikit. Nak tanya juga, kamu dari orang mana? Saya orang rumah. Dia orang rumah. Saya orang Johor. Dekat Tangkak. Acik sihat? Sihat. Sentiasa tersenyum. Ada tips tak untuk orang-orang kat luar sana yang kerja melantak tak jaga kesihatan? Dahlah melantak juga kan. Tapi kesihatan tu kena jagalah. Nombor 1 kan. Kesihatan tetap nombor 1. Okey. Allah nombor 1. Betul. Kita nak temu ramah orang dekat, bukanlah temu ramah, kita nak kuis menguis orang-orang dekat Somben. Orang Somben, siapa nak jawab soalan dapat duit raya? Mai sini, Mai. Soalan dia senang je. Nyanyikan niat puasa nyanyi by Raihan. Sila nyanyi.
Nawaitu Saumawadin an ada Ramadan Azihi sanati lillahi ta'ala. Yeay! Satu duit raya untuk bapak budak. Budak ni tak nyanyi tadi, okey? Datanglah, mainlah sini. Janganlah malu-malu. Malu-malu tidak menguntungkan, dek. Malu-malu itu merugikan. Okey, soalan kedua. Puasa rukun iman ke berapa? Rukun Islam ke berapa? Maaf. 1, 2, 3, 4, 5. Lambat. Betul. Tepuklah, tepuk. Nama penuh Maidin. Lambat. Nama penuh Maidin. Maidin, Sendirian Berhad. Nama penuh Maidin. Datuk Maidin. Tak tahu. Maidin. Datuk Wira Dr. Haji Amir Ali Maidin. Betul. Terima kasih. Jangan tanya saya kahwin bila, okey? Orang Serombeng ni memang sporting lah. Jom, sekarang kita nak plating dia, cik. Memang sesuai makan dengan nasi kita. Nasi basmati by Indra Valley. Sangat sedap, sangat lazat, panjang-panjang, smooth. Cair di mulut, itu yang paling penting. Selalu kat rumah masak untuk berapa orang, cik? Kita orang ramai. Ramai? Ramai. Sebabnya cucu-cucu semua datang buka puasa. Rajin. Inilah masak lemak cili api. Udang cili api. Udang cili api. Cik, kita dah sampai penghujung rancangan. Saya nak nak bagi nasihat sikit kat budak-budak muda, kat penonton-penonton kita kat luar sana. Untuk budak-budak muda, banyakkanlah pergi tarawih bulan puasa, kan? Berbuka puasa dengan hidangan. Lepas tu jaga kesihatan dalam bulan puasa. Macam mana kau nak melakukan ibadah kalau tak sihat? Betul tak, cik? Betul lah. Tengok makcik ni sihat walafiat, boleh begah lagi daripada Kelang datang ke Serombeng ni. Alhamdulillah. Sebelum makcik balik, kita ada hadiah nak bagi daripada Maidin. Okey, hamper daripada Maidin. Acik boleh masak dengan hamper ni. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Terima kasih Maidin. Terima kasih Maidin ya. Yang dengan menjayakan. voucher 150. Gitu. Boleh ke? Terima kasih. Boleh masak. Sama-sama. Jadi korang jangan lupa like, subscribe and share. And tunggu di next episode. Bye. Memasak Imran Bar.